Alamak, view dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia tengah turun tu tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok tu, atas sana. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke Saudagar Property Channel. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Kuala Kubu Baru. Saya ada satu tanah agriculture land berkeluasan lebih kurang dalam 2.6 ekar dan ada sebuah rumah di tengah-tengah tanah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kawasan ini sesuai dijadikan tempat rekreasi kepada sesiapa yang nak buat investment. Inilah tempatnya. Nantikan tour kita sama-sama kali ini. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, di Kuala Kubu Baru ni banyak tempat-tempat peranginan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah terokai pun dan tak tahu pun yang dekat sini ada paragliding dekat atas sana. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi waktu saya datang, saya tengok orang main paragliding tu berterbangan di atas awan. Tuan-tuan dan puan-puan, bangunan ini lebih kurang ada 5 bilik dan 4 bilik air. Kawasan ini juga sesuai dijadikan tempat rekreasi ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak buat tempat peranginan ataupun tempat perniagaan seperti dewan kahwin dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan dengan suasana yang nyaman, duduk di jauh di hiruk pikuk kota. Inilah tempat mungkin boleh dijadikan tempat pencen tuan-tuan dan puan-puan. Tanah ini juga mempunyai satu sungai kecil yang saya akan tunjukkan sekarang juga. Let's go. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Tuan-tuan dan puan-puan, ni ada sedikit anak sungai. Kecil je anak sungai dia. Memang cantik. Bolehlah kita nak rendam-rendam kaki ke, nak mandi-mandi ke sebab airnya bersih. Airnya adalah air yang mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan, owner ni dia sebenarnya buat rumah ni untuk anak-anak dia retreat bersama keluarga. Tetapi mungkin anak-anak dia dah malas jaga, jadi dia biarkan dan ingin jual semula. Tuan-tuan boleh tengok satu bangunan yang dia buat. Mungkin dulu nak buat macam rumah burung, tetapi dekat dalam nanti kita akan tengok banyak bilik-bilik yang dibiarkan yang sangat cantik. Masih kemas lagi. Dia tak tile, dia hanya simen render sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan nak buat apa sahaja dekat rumah ni nanti boleh. Nak buat dewan serbaguna ke, nak pecah ke, nak sana sini ke, tak ada masalah. Individu title, tanah pertanian. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kawasan yang terbentang luas ini. Nak buat bela lembu ke, boleh juga dekat sini. Tak ada masalah. Kawasan ni berpagar, boleh tengok ada pagar, satu pagar warna hijau yang mengelilingi kawasan ini. Dengan ada tempat di sekelilingnya, semua tempat peranginan. Nak main-main motor ke, ataupun kereta jeep ke, ATV ke, semua tempat-tempat dekat sinilah dia tempat yang menjadi perhatian di Kuala Kubu Baru. So macam mana setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Tanah ni cantik ke tak cantik? Rata. Dah tak perlu tuan-tuan nak tarah tanah ni. Inilah dia tempat yang paling berbaloi jika tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli tanah untuk disimpan di hari tua ataupun terus menjalankan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita masuk dalam bangunan ni. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, jom masuk ikut saya sekarang. Ada lebih kurang 3 tingkat, 4 tingkat, 4 tingkat. Atas sekali adalah rooftop. So ini bahagian ruang tamu, bahagian ruang menunggu, nak buat-buat aktiviti kat sinilah. Kita tunggu-tunggu. Dekat bahagian depan ni dia ada satu store. Nak letak barang-barang kan, tempat-tempat letak penyapu ke apa ke, boleh dekat sini. So memang besar. Dia dah siap kipas, lampu. Dekat bawah ni ada satu bilik dan satu bilik air. So bilik air separuh tile. Ni bilik air kegunaan tetamu. Dan ini ada satu bilik. Bilik siap aircon. Kita teruskan keluar. Dan dekat sini adalah bahagian dapur dia. Dapur dah ada tabletop. Memang sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan.
Fully tile dekat bahagian dapur je dia tile. Yang lain semua simen render. So, tabletop semua dah ada, cukup. Dan kat sini ada lagi ruang. Dia letakkan dia punya apa ni? Boot ni. Mungkin dia orang sebelum ni ada buat aktiviti air kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang suka aktiviti air atau nature, memang sangat sesuai membeli di tanah di Kuala Kubu baru ni. Okey, jom kita naik ke next level. Sekarang kita berada di level 1. Okey, jom ikut saya. So level 1 kita ada toilet. Toilet dia pula, dia jenis yang macam asrama punya toilet tu. Pasal kat sini kan nak buat tempat-tempat macam ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok toilet dia. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toilet. Macam mana? Sangat besar. Let's go. Kita ke tempat seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia. Ada satu ruangan lagi. Ada aircon. Okey. Bilik ni sangat besar. Dia sebenarnya saya rasa dia nak buat tempat-tempat peranginan ni, tapi mungkin plan tu tak jadi. Jadi dia nak jual semua sekali. Okey, jom kita ke tempat seterusnya. Let's go. Tempat seterusnya masih bilik dan ada bilik air yang sangat banyak macam tadi. Okey, so ni dia bilik air lagi. 1, 2, 3, 4, 5 bilik air. Cukup tak cukup? Kapasiti untuk duduk di rumah ni saja saya rasa lebih kurang dalam 100 orang, 80 orang. Memang sangat selesa lagi, tak ada masalah. Okey, so ni ada satu ruangan besar di level 1. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Banyak benda tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dekat tanah ni. Bangunan pun dah sedia ada. Let's go, kita ke tempat view yang paling penting. Let's go. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di beranda luar ni. Sebenarnya beranda ni diciptakan mungkin untuk melihat view-view yang ada di sekeliling. Tuan-tuan boleh tengok. Dekat sana tu ada gunung dan ganang. So dekat sana tu ada bukit yang paragliding turun dan dia akan mendarat dekat tempat dia. So boleh nampak lah. Tadi saya datang sini, saya nampak lah tu kebetulan tu dekat atas tu ada dekat atas tu ada satu. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sambil-sambil tengok view ni, tengok orang main parachute tu kan. So memang sangat-sangat cantik. Jom kita pergi ke level yang paling atas sekali. Let's go. Sekarang kita berada di ruang atas. Dia ada lagi rooftop. Ni yang last lah. Okey. So ada satu ruangan dekat sini, ruangan santai, pintu yang nak menuju ke rooftop. Okey, saya tak nak tunjuk sini dulu, saya akan tunjuk sini bilik yang tidak kurang hebatnya, besar. Sini tak ada bilik yang 10 kaki kali 15, tak ada. Semua besar. Semua besar. Dan ini adalah ruangan yang mungkin dijadikan tempat keramaian. Tuan-tuan dan puan-puan, dia macam Dewan mini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada dekat level 3. Macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan masih berfikir-fikir nak buat investment di Kuala Kubu baru? Ini tempatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita ke rooftop. Let's go. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita healing dekat rooftop dia. Let's go. Ni tangga dia menuju ke rooftop. Dia menggunakan tangga besi. Alamak, view dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia tengah turun tu tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok tu atas sana. Alah, tu paragliding tu tengah turun. Nampak tak? Dia tengah turun daripada atas sana. So memang cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni macam mana dengan tour kita kali ini tanah di Kuala Kubu baru berstatus leasehold, baki lebih kurang dalam 77 tahun lagi. Boleh buat loan, tapi loan tak boleh 90% lah. Boleh 70%, 60%, 80% paling maksimum. Tuan-tuan dan puan-puan, so itu saja tour kita pada kali ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan tanah yang sudah ada bangunan ini. Okey, so dengan tempat peranginan yang penuh keistimewaan, duduk di Kuala Kubu baru dengan penuh kehijauan dan keharmonian. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya, Nabil, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.